Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi kek pisang yang super simple dan sedap sangat. Dan bahan yang digunakan juga simple dan juga tak banyak pun. Nah, oleh kerana pisang kat rumah saya ni dah masak semua, jadi saya nak buatlah kek pisang. Dan insya-Allah nanti saya kongsikan lebih banyak lagi resepi yang berkaitan dengan pisang. Nah, ni saya nak ambil beberapa biji pisang, lebih kurang 6 ke 7 biji. Kemudian pisang tersebut saya nak kupas kulitnya. Jadi pisang kita pada hari ini adalah pisang monyet. Biasanya kalau saya buat kek pisang, saya guna pisang kapas sebab pisang kapas tu wangi. Jadi saya suka. Guna sikit je pun dah terasa sangat pisangnya. Tapi oleh kerana tak ada dan belum masak lagi pisangnya, jadi saya guna pisang monyet ni untuk buat kek pisang. Jadi saya kena guna lebih sedikit lah pisangnya supaya haruman dia tu lebih naik dan rasanya lebih terasa pisang tu. Setelah kupas mengupas, kita ke langkah selanjutnya. Di sini saya menggunakan 1/2 cawan tepung gandum saya ayak bagi mengelakkan mendasing-dasing ataupun ketulan-ketulan di tepung tu. Lalu saya masukkan baking soda dan juga baking powder, 1 sudu teh sahaja. Sama saya ayak, lalu saya gaul rata ke semuanya. Lalu kita ketepikan. Sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya. Pisang yang telah kita kupas tadi kita masukkan dalam pengisar. Kemudian di sini saya menggunakan 1 cawan minyak masak. Kalau nak ganti dengan butter ke margarin pun boleh, tapi saya lebih suka guna minyak masak lah. Kemudian di sini saya masukkan gula. Saya gantikan dengan gula jadi guna lebih kurang 1 sudu aja. Kalau anda guna gula putih, gula merah ataupun gula perang, masukkan 1 cawan. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Lalu saya pecahkan 2 biji telur, tak kisah grade apa. Saya pecahkan di wadah yang berbeza sebab takut telurnya busuk. Kalau tidak masuk pengisar susah pula. Lalu kita kisar lebih kurang 3 ke 4 minit. Bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu kita tuangkan ke dalam adunan tepung yang kita dah buat tadi tu. Nah, kemudian kita gaul-gaul rata. Tak ada teknik khusus pun, gaul je selagi ia sekata. Nah, dia akan dapat tekstur lebih kurang macam ni, tak terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Nah, kalau nak mudah anda boleh masukkan sedikit demi sedikit sambil gaul lah. Macam saya letak semuanya. Kemudian bolehlah masukkan ke dalam loyang. Ni loyang saya siapa tak tahulah, saya baru beli. Nah, kemudian di bahagian atasnya saya hiaskan dengan hirisan pisang. Kita hiris tipis-tipis saja macam ni. Ni bergantung pada selera anda lah. Nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Kalau anda nak letak coklat chip ke apa ke pun boleh juga. Sekarang mari kita bakar pada suhu 160 darjah Celsius lebih kurang 40 ke 50 minit, bergantung pada oven masing-masing. Dan ini dia hasilnya. Dah siap dapur. Nampak tak menjadi sempurna? Waktu saya bakar tadi harum semerbak serumah. Kalau nak tahu dah masak ke tak masak, cucuk tengok adunan tu melekat ke tidak. Kalau ada adunan yang masih melekat, maknanya belum masak lagi lah, kena bakar lagi. Nah, sekarang kita nak keluarkan daripada loyang. Sekarang kita nak potong-potong. Dan ini dia hasil bahagian dalamnya. Kebu-gebas dan lembut sangat. Simple kan menu kita pada hari ini. Bahan yang diguna juga merupakan bahan yang biasa ada dekat rumah. Dan cara pembuatannya juga tinggal guna pengisar je. Jadi saya harap anda dapat mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan tekad anda. Nak tahu sedap tak sedap, kenalah cuba kan. Kalau ada pisang dah bolehlah buat kek pisang sendiri. Jadi macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, share and subscribe for more video guys. Jumpa lagi next video guys. Bye bye.